Thank you. Pakai nombor VP01. Okay, kita ada satu site dekat Damansara. Let's go and do this. Assalamualaikum. Cikgu ni kita orang dapat. Oh, Waktu beli baru. pakai 2 minggu, tiba-tiba dah tak boleh dah. Oh, mungkin dah masa dia kot. Tak apa depan. Alright. So, jadi kita ada Rubin mark Ni tak ada one mark je. Jadi masalah dia tak boleh on. So kita akan check satu-satu. Kita kena ada, kalau boleh lah, pakai multimeter yang ada NCV test, non-contact voltage. So kalau tengok api ada masuk. So jadi masalah dekat bot atau motor. Okay. Oh, so lepas aku further tracing ada masalah dekat IC sini lah. Kalau korang tengok ni ada macam bekas. So hope kita boleh repair lah. Alright guys, so selepas kita repair board, jadi kita akan test on. Nice. So test on, lampu hidup, suction well, nice, the job is done. Selesai. So sekarang kita akan tutup dan cuci sikit. Lepas tu kita call it done lah. Test suction pula. Mantap.